Oke guys, hari ini kita menjamu selera. Makanan India kita pagi ini. Sudah makan kau? Sudah. Aku ini makan sipit. Kenal betul Rio. Teman beberapa kali makin dari badi gitu. Betul enggak? Di sini guys. Gambar di sini. Bagi dulu orang tuh makan. Kalau memang fotografer belum sampai, dia ini pun satu ya sudah aku cakap ya tuh jangan lambat. Ini fotografer yang mana? Sama juga si Edi, si Andy. Kok dia cukup permen kita bang. Lurus, sana aku menggambar. Main membantu lah pula. Boleh sempurna nih mau main lo. Baru keluar kali tersenang dengan sahabat kena bersalam nih. Assalamualaikum bos. Assalamualaikum bos. Assalamualaikum bos. Iya. Kan? Iya, belum rilis ya. Ini kan bos. Bos. Halo. Oke bos. Hai. Sehat bos. Datang dari jauh kan bos. Wah, somboy semua. Pengen buang air. Ya. Sarapan. Sarapan dulu ya. Tahannya supaya panas kutu tak panas. Dia nggak boleh nih, pintu ini tetap ditutup. Kapal ya? Dari sana sini. Assalamualaikum bos. Selamat datang bos. Oke bos, selamat datang bos.
Selamat datang bos. Assalamualaikum bos. Yang lain. Kau lain daripada yang lain ini. Sikat Bang. Di situ tahu cut, bilang suaranya. Betul. Bukan tukang editor terbaik Bang. Editor. Itu apa yang sesuai? Macam kenal lah. Welcome to SOP bos. Sampai lupa jalan sudah bos. Oke bos, selamat datang bos. Selamat datang bos. Terus pergi minum bos. Hah? Salah jalan, salah jalan. Coba bos MK. Oh. Kalau kameramu itu. Hah? Kalau kameranya. Bos. Assalamualaikum bos. Assalamualaikum bos. Oh, alhamdulillah. Oke bos, assalamualaikum bos. Ada lagi nih, ikut kali. Pren. Sini, Pren. Pren. Minyak Korea aja. Wah, peta-peta lagi. Sini kok. Adrian. Muhammad Junadi bin Sarfudin, CEO Cluster Animal Oil Industry, rangkap CEO MTBR. Yang dihormati Encik Umar Azam bin Sengaja, CEO FGB Trading. Yang dihormati
Encik Mahyudin bin Bolong, CEO FGB Kenal. Barisan pengurus kanan, para pegawai serta hadirin yang dihormati sekalian. Hadirin yang dihormati, majlis dengan penuh takzim mengumumkan ketibaan yang berbahagia Encik Zulkifli bin Othman, Group Director All MFAT Division, dan diiringi oleh Encik Muhammad Junadi bin Samsudin, Encik Muhammad Azam bin Serajab, dan Encik Mahyudin bin Bolong. Kehadiran amatlah dihargai dan mengerikan lagi majlis pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Yang berbahagia Encik Zulkifli bin Othman, Group Director All Entrance Division. Yang dihormati Encik Muhammad Junadi bin Samsudin, CEO Cluster Enable Oil Manufacturing, merangkap CEO FGBR. Yang dihormati Encik Muhammad Azam bin Serajab, CEO FGB Trading. Yang dihormati Encik Mahyudin bin Bolong, CEO FGB Kenal. Barisan pengurus kanan, para pegawai serta hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama berhimpun pada hari ini bagi menjayakan sesi taklimat teknikal logi pemilihan 1 bersama yang berbahagia Encik Zulkifli bin Othman, Group Director All MFAT Division, serta rombongan ke FGB Refinery Kilang SOP. Bagi pihak seluruh warga kerja, kami merakamkan ucapan selamat datang dan setinggi-tinggi penghargaan atas kesediaan yang berbahagia Encik Zulkifli bin Othman bersama rombongan atas dasar meluangkan masa bersama-sama dengan kami pada hari yang penuh berbangga ini. Sebelum kita meneruskan majlis pada hari ini, majlis dengan sukacitanya menjemput wakil daripada bahagian keselamatan dan kesihatan untuk menyampaikan taklimat keselamatan. Untuk itu, dipersilakan Encik Rudian Syah bin Saka bagi menyampaikan taklimat tersebut. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan kerana kesediaan menghadiri program kami pada hari ini. Sebentar lagi kami akan berkongsi video taklimat keselamatan dan kecemasan kilang kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini demi keselamatan dan kesejahteraan kita bersama. Selamat datang ke kilang FGB. Kilang FGB ini adalah kawasan larangan merokok. Sila ambil perhatian bahawa kilang ini mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Pelawat dikendaki untuk melaporkan diri di pos pengawal. Apabila bergerak di dalam premis ini, sila menggunakan laluan khas yang telah ditandakan. Peralatan perlindungan diri akan disediakan untuk digunakan jika perlu. Petugas FGB akan mengiringi anda semasa berada di kilang ini demi kemudahan dan keselamatan anda. Demi keselamatan anda, sila patuhi panduan keselamatan ini. Anda dilarang menyentuh sebarang jentera yang sedang beroperasi. Berhati-hatilah dengan tempat dan bahan yang panas yang ada di dalam kilang ini. Semasa menaiki atau menuruni tangga, berhati-hatilah dan sentiasa pegang susur tangga itu. Sekiranya berlaku kecemasan,
siren akan dibunyikan. Berhenti dari aktiviti anda, tunggu arahan dan bersedia untuk bergerak keluar dari tempat anda. Sekiranya pengungsian perlu dilaksanakan, segeralah keluar dari bangunan ini melalui pintu dan laluan keluar yang berhampiran anda. Sila lihat pelan susur atur ini dan kenal pasti pintu dan laluan kecemasan yang ada. Semasa keluar dari bangunan ini, anda hendaklah tenang dan bersabar serta patuhilah arahan yang diberikan. Bergerak keluar dan segeralah menuju ke tempat berkumpul kecemasan yang telah ditetapkan. Berikut adalah tempat berkumpul kecemasan kilang ini. Pelan susun atur ini menunjukkan laluan dan lokasi tempat berkumpul kecemasan. Semasa anda berada di tempat berkumpul kecemasan, sila patuhi arahan yang diberikan oleh petugas yang ada dan dapatkan bantuan mereka jika perlu. Janganlah bersurai sebelum dibenarkan dan tunggu arahan selanjutnya daripada petugas yang ada. Sekiranya anda berhadapan dengan kecemasan, segeralah maklumkan kepada pihak pengurusan kilang. Pihak pengurusan dan DRT bersedia untuk memberikan bantuan mereka. Jika kecemasan perubatan, ahli pertolongan cemas akan bertindak. Bagi anda yang merokok, zon merokok ada disediakan. Pelan ini menunjukkan lokasi tempat yang dibenarkan untuk merokok. Berikut ini adalah nombor telefon kecemasan. Terima kasih atas perhatian anda. Ingat, keselamatan adalah tanggungjawab kita bersama. Utamakan keselamatan. Encik Solihan bin Selamat dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin yang dihormati sekalian, bagi memohon keberkatan dan kelancaran majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama menyadah tangan dan berdoa. Bagi hadirin yang bukan beragama Islam, dipersilakan bertafakur mengikut kepercayaan masing-masing. Ilahi berhati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan radiban bi dzikrik wa qalban mafhuman bi syukrik wa badanan ghayman bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka imanan kamilan wa nas'aluka yaqinan shadiqan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami merafakkan kesyukuran di atas keizinanmu kami dapat berhimpun pada hari ini di dalam majlis yang penuh keberkatan ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkatilah majlis ini, kurniakanlah kepada kami limpahan rahmat, kesejahteraan serta kefahaman yang jelas. Peliharalah kami daripada segala kesulitan dan permudahkanlah segala urusan kami sepanjang majlis ini berlangsung dari awal hingga akhirnya. Ya Allah, ya Muzibal Barakah, berkatilah kerja rutin kami, usaha-usaha kami, lancarkanlah operasi harian kilang kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha ini, kilang ini menjadi kilang yang cemerlang, gemilang dan terbilang, kilang yang disegani dan dihormati, kilang yang akan melahirkan petugas yang berjaya,
di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi hari, tibalah masa yang dinanti-nanti. Dipersilakan CEO Refinery menyampaikan ucapan rasmi. Dengan segala hormatnya, Majlis Mengumpul dan dipersilakan yang dihormati Encik Muhammad bin Nabi Hasan Sudin, CEO Cluster Edible Oil Manufacturing merangkap CEO FGVR untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Pengurusi Majlis dan Tuan Pengurusi Majlis. Yang dihormati dan dikasihi Tuan Director Oil and Fats Cik Zulkifli Osman, kita amat bersyukur atas kehadiran beliau bersama kita pagi ini. Kita berikan bukan yang dihormati juga sahabat-sahabat saya, Encik Azam, CEO Activity, Encik Mahyudin, CEO FGBKP, dan para pegawai senior management daripada Oil and Fats yang turut hadir bersama kita, Encik Rizal Faris, Encik Azril, of course Encik Hafiz, dan semua senior officer. Dan juga saya amat berbangga tengok melihat semua katakan SOP yang berada dalam keadaan ceria dan bersemangat. Bukan untuk yang paling penting saya perlu nyatakan sini kepada para traders lah, iaitu pegawai penting di FGBT. Tengok ada Encik Saifuddin, Encik Ikram, masuklah pegawai aktiviti yang banyak membantu kita lah di Sabah, terutamanya Encik Haris dan sempat partner dia. So alhamdulillah kita dapat berkumpul hari ini, dan perjumpaan kita hari ini sebenarnya macam saya cakap dengan Encik Zul semasa perjalanan ke Sabah, itu satu kebetulan yang amat kita syukuri lah. I think kebetulan tu memang of course dirancang oleh manusia sendiri, buat ketentuan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di sini ialah of course two in one kita katakan. Kita sebelum sampai ke sini, kita lalu depan jeti, kita nampak dah kapal tersegam indah sedang menunggu pumping. Dia belum pump ya? Belum. Okey, dia menunggu. Jadi kita, itulah hajat kita sebenarnya untuk bawa terutamanya Encik Zul, Director Oil and Fats, dan CEO di Oil and Fats sendiri untuk menyaksikan kembalinya perkapalan CIQ China di Sahabat setelah beberapa tahun, setelah sekian lama tak berlaku di Sahabat lah. Jadi itu bukan umur untuk berkat usaha beliau dan atas restu Encik Zul sendiri, kita shift CIQ shipment daripada Kuantan datang ke sini, dan kita percaya bahawa ada kelebihan yang berlaku di Sabah sebab as far as the logistics is concerned, dia dekat dengan China. So I think kebetulan juga ialah semalam beberapa ataupun pegawai yang terlibat attended dinner bersama buyer China. So buyer China ni memang kebetulan yang mungkin dia nak tengok perkapalan dia, dan dia datang ke Malaysia mungkin setelah beberapa kali datang. Cuma saya percaya dia akan datang ke Sabah untuk menyaksikan perkapalan yang. Jadi atas semua kebetulan itu kita rancangkan bersama dan tentukan kita dapat kumpul pagi ni lah. So kita amat berbesar hati CIQ shipment berlaku di Sabah sebenarnya. Because ada beberapa kelebihan, kita boleh memanfaatkan fasiliti kernel crushing di sebelah dia. Dan I think mudah-mudahan Cik Mahyudin tak berhenti berusaha dan committed untuk menyaksikan ataupun
supaya BDKO dapat berlaku di Sabah lah. Kita bantu untuk memproses RKO dan of course target market is China. Dan kalau berlaku ini kali pertama lah kilang Sahabat akan memproses CPKO. All this while is basically permitted ya. But as far untuk pengetahuan para traders, plan kita memang sentiasa ready untuk follow next lah. As far as the theoretical tu, kita lebih mudah memproses CPKO compared to permitting lah. Jadi dan yang kedua kebetulan yang kita cantum